Assalamualaikum guys, pelabur-pelabur di Bursa Malaysia. So Januari telah berakhir kan, dah masuk Februari kan. Kejap je masa berlalu kan. So cerita dia tuan-tuan, Bursa Malaysia sekarang dari segi IPO tak cantik kalau anda lihat kan. Sekarang ni ada 3-4 IPO kan, mostly dia buka sama ataupun dia buka lebih rendah. Hanya 1-2 je yang dia buka lebih tinggi kan. So itu apa, Semico dengan juga ISF kan. Yang lain semua tak berapa cantik. Walaupun saham tu saham kecil kan. Kenapa? Cuba tengok dekat atas ni kan. Kalau anda lihat kan, saham-saham FBM, KSCI memanglah naik. Saham-saham yang 30 saham besar tu. Tetapi saham-saham yang bawah tu nampak tu kan, ACE dengan small cap negatif. Maksudnya sekarang ni kat dalam bursa tak ada tu lah. Tak ada semua player lah. Retail tak ada. Kalau anda lihat segmentation Bursa Malaysia, kalau nak buat duit macam IPO pun kena cari saham yang besar lah, main market yang besar-besar kan. Pasal apa? Walaupun ada foreign inflow dah dah lebih kurang 1 bilion yang masuk dalam bursa dalam Januari ni kan. Kalau anda lihat fokus mereka dalam stok-stok yang besar saja kan. FM KSCI 30 stok besar tu, FM 100, FM 70, FM Mas kan. Lain-lain tu tak berapa menarik lah kan. Macam Fada pernah terangkan kan, Bursa Malaysia ni dia berkadar langsung dengan kenaikan ringgit. Kenapa? Kalau ringgit strengthen kan, kalau anda lihat sekarang ni ringgit duk menguat dibandingkan dengan USD kan, US dollar. Jadi apa jadi? Dia orang akan dapat double whammy lah. Dia akan untung satu dekat ringgit, nombor 2 dia akan untung dekat Bursa Malaysia lah kalau dia menabur bursa. Sebab dia terpaksa convert RM kepada USD kepada RM kan, untuk beli saham-saham di bursa kan. Dan dari segi segmentation memang saham-saham besar lah yang cantik lah untuk kita fokuskan buat masa ini. Tapi yang salah, bursa memang macam tu, dia ada wave dia kan. Sekarang ni wave besar, nanti dia akan tukar pada wave sederhana, dan akhir kali akan tukar pada wave yang kecil lah kan. Buat kata pepatah orang putih, every dog has its day. Jangan risau. So yang saham-saham kecil tu nanti insyaAllah bila tiba masanya dia akan bergerak lah. Tapi buat masa ni, kalau anda nak buat duit di Bursa Malaysia, kena fokus pada saham-saham yang besar. Sebab institution dan foreign fund hanya membeli saham-saham yang besar yang ada di Bursa Malaysia kan. Sektor apa dia beli? Sekejap lagi FY akan terangkan dalam video yang akan datang. Jangan lupa follow, like dan subscribe FY ni dekat semua social media yang ada untuk belajar ilmu saham, menabur saham di bursa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.